seram berada di hutan bakau. Okay, kita dah jumpa laluan dalam pokok bakau ni. Aduh, geng, Senang ke tu? lepak jap hutan bakau ni, rasai suasana. Besok sampai habis lah. Besok nanti lah. Macam kisah tempat ni. Buat dia buat shawarma. Apa tu? Apa tu? Okay. Kam. Jap. Jalan. Apa lah? DJ, kau dengar apa tadi? Perempuan nangis betul. Okey, bermula tadi Asad nampak mata sebiji warna putih je. Putih macam putih susu, macam tahu macam cincin mani gajah besar macam gini. Lepas tu bila aku suluk, Asad kata ikan lari. Pokok tu jatuh banyak. Tak pelik ke? Mana ada angin datang mana nak ni? Asad tak yakin. Okay geng, Assalamualaikum. Salam mistik. Alhamdulillah geng, hari ni tim lepak seram berada di hutan bakau Kampung Tempurung, Kelang Patah. Jadi kami akan explore lah kawasan ni, InsyaAllah semuanya akan berjalan lancar. Ni kami baru sampai. Hari ni kami berlima. Ni yang lain semua tinggal dekat apa ni, dekat base lah. Jadi saya Ikram akan jalan dulu lah. Kita orang akan gila-gila kan. Kita orang gila-gila kawasan hutan bakau kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ini kawasan Temakau. Tu, jadi kami
belum masuk lagi ke dalam. Belakang tu Ikram dengan yang lain. Yang lain tadi suara budak tu di base camp. Kami akan masuk gila-gila kan, InsyaAllah. Tunggu video explore kami geng. Sah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam mistik. Kami berada di hutan bakau sekarang ni. Kita nak merungkai misteri hutan bakau ni. Tampaknya air surut air surut kawasan ni. Jadi kami akan explore lah. Ni kawasan hutan bakau geng. Ni kalau air pasang naik ni. Dan InsyaAllah kami akan explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ni laluan dia tembakau dia ni. Ni sikit hero kita Ajib. Tu EMF kita. Kita akan pasang kat situ geng. Kalau ada tenaga elektromagnetik, InsyaAllah. Laluan di sini aja dekat hutan bakau geng. Tepi ni sungai. InsyaAllah mungkin kita akan buat uji nyali. Tolong komen. Like tak? Like. Like buat. Tapi okey tak ni? Like lagi tak? Kak Ana like tak? Kawasan sungai dia. Ada pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera ni saya akan pas kat Ajib. Lag sangat ni, alamak. Kita tengah cari jalan macam mana nak turun. Korang cuba korang tepi-tepi. Korang cuba korang batu tepi-tepi tengok. Dengan saya berdua dengan Ikram Ajib dah gerak. Ram, cakap sikit.
Okay, Assalamualaikum geng. Malam ni kita berada di Kampung Batah, Kampung Bukit Temburong. Malam ni kita merasai suasana malam dan kita cuba, InsyaAllah kita orang tak menjanjikan untuk penampakan. Tapi kalau ada rezeki, korang kalau nampak, korang boleh komen-komen bawah. So korang jangan lupa like, follow, share, subscribe video kami baru, InsyaAllah. Kita jumpa video terbaru geng Yep. Itu dia. Sekejap bang, terima kasih. Tak nak like lagi tak? Like lagi tak korang? Saya Ikram tengah buat live live Korang like TikTok. lagi tak? Cuba korang komen, like Yang like saya like tak? Ajib atau AJ akan gili-gili lah untuk korang like lagi tak? Okay dah. Terima kasih. Okay, korang bantu tapping-tapping cepat. Korang tapping-tapping korang. mungkin kita nak buat uji nyali kot kat sini kan. Yang kawasan ni kita buat uji nyali. Kita buat uji nyali dekat sini kan. Okay, kita buat uji Mungkin nyali. Ikram. Tak. Okay. Mileng ni Korang bantu saya tapping-tapping. Bagi saya sekejap ni saya nak buat uji nyali kat sini. Stay. Dah stay. Korang yang kat dalam ni korang stay tau. Saya nak buat uji nyali korang. Yang tahu daripada mata korang, korang nampak tu kan. Korang boleh lah komen-komen. Terima kasih yang mana baru join. Terima kasih. Jadi kita buat lagi kan. Ini opak je. opak ni. Boleh pijak. Tenggelam ah. Tenggelam dia lembik. Ikram slow tempat baik. Okey wak. Cik ni okey wak So slow Terima kasih yang mana baru join, terima kasih. Korang bantu saya tapping-tapping lagi. Komen-komen cepat. Okey wak. Belakang tu rumah-rumah kampung. Kita nak masuk ke dalam lagi. Uji nyali dulu. Kejap lagi kita uji nyali kan. Kita nak pecah di jalan masuk ni geng. Suzana, terima kasih join. InsyaAllah. Terima kasih Lepas banyak. ni. Semoga berliburan. Ini sekarang ni kita survey dulu. Berurusan. Terima kasih. Sekejap lagi kita akan Baru buat uji nyali lah. kita orang nak buat uji nyali. Masa rabak dah ni. Alamak Amy. Awal sangat tu rabak. Awal sangat tu dah ngantuk tu. Oh, yang mana belum follow tu follow kita orang dulu geng. Korang stay dulu korang. Jadi kita nak buat uji nyali kat sini insya-Allah. Kita pendek Korang bantu share lagi korang. Cepat bantu share lagi, bantu share. Hadir. Terima kasih yang mana baru ada. Terima kasih. Hadir. Jom. Baik geng. Kita dah jumpa laluan dalam pokok bakau ni. Bismillah. Baik kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ni buat ejek. Oh, ada boot. Terima kasih yang mana boleh dia lagi bang. Kita dah masuk bulan terang. Kita kalau explore bulan mesti terang. Kuat Jemput ni. Wah, buat siapa? Saya suruh. Kalau patang ini. Kalau mak kita hadir, boleh guna ni cari siakap kan. Siakap banyak ni. Air masin. Tok jangan tok. Tang. Tok Sambung lagi tok. Jangan buat tau. Jangan tok. Adik, mami mana mami? Tok jangan tok Kang sandung lagi tok. Pisang. Kawasan ni cantik. Tembakau Kalau si petang ni. Kali ni sebab air surut ni. Dah surut. Letak je geng. Kawasan hutan bakau geng. Tengok macam-macam hutan ni tidak masuk. Kali ni hutan bakau. Sikit je jangan tok, jangan tok. Sekarang Hutan bakau pula kita masuk. sandung lagi tok, pisang. Terima kasih. Yang mana baru ada, terima kasih. Mungkin baru ada sikit kurang. Korang bantu share lagi. Cepat bantu share. Boleh jalan lagi lah. Letak dulu. Duduk dulu. Jelek jap. Duduk dulu. Tak lagi. Korang bantu share lagi korang. Cepat bantu share dulu. Aduh. Okay. Mas senang ke tu? Lepak jap. Hutan bakau ni. Relax dulu jap. Panas Kita relax kejap Santai jap. Masai suasana. Kalau ada lokan bawa balik mami kata. InsyaAllah besok pagi kalau tak ada apa-apa diorang kata nak cek lokan. Kalau ada nanti kita orang bawa buat live. Korang bantu share lagi, bantu share dulu cepat. Macam-macam kisah kat tempat ni. Banyak Hutan bakau. Okay. video. Ini tak apa. Video tak apa kan? Video tak apa. Ustaz sikit je janganlah tok. Kalau ada tokan bagi kau betul-betul kau ni game kau. Kau jauh-jauh kau duduk kau game kau Mana nak cari shawarma? Kau malam-malam buta shawarma. Tarik kau shawarma. Apa tu? Apa tu? Ni lokan. Bawa buah tanah. Buah tanah sekali makna.
ada bunyi tu yang terus tegur tu geram. Terus. 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 Dah ada bunyi yang terus tegur tu geram. Kam. Kam. Ha. Jap. Jalan. Apa lagi? Jap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil saya kena. Ada dengar ni kan? Dengar kan? InsyaAllah dalam video kita ada rekod lah. Ada bunyi yang tadi. Ada bunyi tadi orang kat situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada tadi korang, cepat korang. Ada tadi, betul. Orang dengar bunyi ke? Nampak ke tadi tu? Ada nampak tadi. Korang tak perasan ke? Astaghfirullahaladzim. Tok panggil Tok baca. Ada korang tadi, korang tak nampak ke? Ada geng. Korang ada tadi kat situ. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naik ni kan. Auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Memang aku lepang kau. Tok bunyi apa tadi Tok? Ada lagi bunyi. Dia memang baling pula. Hadir. Tok ni kerja ni. Nak tengok stay. Okey, stay. Korang stay Yang mana nak tengok stay Ada bunyi Jangan ke mana-mana. Okey. Tadi kan baca-baca sikit kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duduk sini pun tak apa Tok. Sekarang tak sempat lagi kat situ, dah lembik tanah tu Tok. Tu bunyi. Tadi ada bunyi tadi. Korang dengar sendiri kan? Tadi ada kat situ. Okay bro. Okay, korang stay Ada. Mesti dia tanya kau berdua je. Titik tu gantuk. Minum tu. Ada titik je duai. Okay Tok, jalan Tok. Jalan kerja. Kerja dah ada. Dia ada. Mesti dia tanya, buat apa? Kan ke malam-malam? Kalau dia dah hilang. Stay lagi. Ni geng air hitam kan? Tok suruh zoom. Sam macam ni geng air hitam. Geng air hitam. Kan.
dengan gerak sikit. Jangan gerak kecil sikit. Dia tak lari, dia tak kacau. Dia lari memang kena betul. Saya dah zoom. Okey. Geng hitam. Bukan. Jap geng. Siapa yang geng? Jap geng. Parit Raja, betul. Parit Raja. Tok jalan kerja Tok. Tadi dia main maling-maling lah Tok. Dia gurauan Tok. Ni kat pot mana ni? Memang ada hantu ke? Ni dekat dia dalam patah. InsyaAllah tak menjanjikan untuk penampakan. Ada rezeki insyaAllah. Sat. Mantap lah Tok. Korang tunggu kejap Nampak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin. Hati-hati bertahan ambil hujan. Itu kan tak bertahan. Bunyi pun dapat tahu, bunyi pun dah cun dah Tok. Nampak tak apalah. Kalau korang nak tengok. Kan. Mira. Terima kasih dalam adik. Mira nak punya motor besar beli tak? Saya nak pergi ride. Orang Batu Ahad balik kampung. Betul. Tempat ni memang orang kata keras ke? Betul. Sebab orang kampung sini memang ni dah. Orang kata memang banyak kali ada orang kena ganggu. Sekejap geng, kita sambung sekejap lagi. Enaklah Tok. Menangis saya Tok. Kira sebab kayu kat situ semua kata. Dah 2 kali Tok. Dah 2 kali Tok. Dah 2 kali dia main. Dia bunyi. Dia bunyi. Jadi dekat base. Dia dekat base, dekat markas. Jai, cover. Dia dekat markas. Cover kita Jai. Korang cover korang. Siapa yang dekat sana korang cover. Tadi ada bunyi. Tok bagi bunyi Tok. InsyaAllah dalam rekod kita. Oh mantap. Tak apa. Next time nanti kita repeat balik main-main. Next time nanti kita repeat lagi La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Cepat korang. Cepat. Salamun ala Nuhin fil alamin. Ya ain syaddir wahai penghuni as-sawaib. Jangan baca. Jangan baca. Dia tanah lembik ya. Mira, terima kasih atas screen. Tanah lembik ni pakai buku. Buat semua saya pakai pendek. Baiklah. Dia tu. Mira komen aku. Mira di komen aku tadi. Aku buat betul. Mira komen apa tadi? Mungkin tak ada saya nak pinjam motor Mira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Adin. Tengok tempat lah, kalau macam besar kita orang jalan sekejap atau kita stay. Kalau macam dekat kita gerak ada. Buat rem-rem sikit kat sini, habis semua ya. Mira ada motor besar kan, cuba ride datang JB. Solo pakai motor besar, mana mesti dia orang muncul. Mana tahu kan. Good. Jod. Terima kasih yang mana baru ada, terima kasih. Bantu tapping ni, bantu share. Korang yang mana ada dalam ni korang stay dulu. Benda tu memang ada kat kawasan jambatan ni kan. Saya dah rasa agak mengemang juga. FYP kan, cepat, ramai-ramai. Hashtag FYP, cepat. Terima kasih. Kita berdua kat sini, saya dengan Ikram. Betul nak tengok. Sebenarnya saya dah orang kata apa? Dah orang kata apa? Dah ni. Hashtag FYP lah. Cepat geng, cepat ramai-ramai. Hashtag FYP, ramai-ramai. Bagi ramai-ramai lagi, cepat. Mana tahu ada rezeki korang nampak kejap lagi, cepat. Kak Ana, cepat Kak Ana. Kak Ana nak tengok kan? Cepat. Tadi dah ada bunyi-bunyi FYP pada, cepat korang, cepat. FYP lah, ramai-ramai. Hashtag FYP, cepat. Mana tahu kejap lagi, Tok. Orang nak tengok tu, kata nak kasih view tengok. Cepat tu. View nak tengok tu. Cepat tu. Terima kasih yang mana ni. Cepat FYP ramai-ramai, cepat. FYP ramai-ramai. Kak Ana tengok, Kak Ana nak tengok ni. Kak Ana nak tengok. Tok, saya tak nak buka mentera tapi Atuk, Tok panggil. Sekarang dah masuk. Tapi Tok cover Tok. Tok cepat Tok buka, lepas tu Tok cover. Cepat, kita orang ada kat sini, cepat. Tok buka je, saya tak nak buka mentera. Saya ada geng-geng yang boleh. Tok. Ada kelebihan geng tapi korang jangan anggap ni. Ada bunyi. Cepat Tok buka Tok. Cepat, orang nak tengok, cepat. Saya dengan Ikram kat sini agak goyang lah. Kawasan ni macam-macam. Saya tak nak buka mentera tapi Tok buka. Cepat korang, siapa yang nak tengok, cepat korang stay Sekejap geng. Sambung kat sini. Tak ada lapapan. Dia tanah lembik. Saya pakai sipu. Saya bawa rasa tadi. Ikram, aku shoot sana kan. Saya sana.
betul. Cuba suruh dia datang dulu. Dia datang sini lah. Tengok tu hilang lah. Nampak mata dia kali pun putih. Macam mata sedikit je. Tu hilang dah. Dia panik kalau otak kau kat depan dah. Kau pergi base. Kau buka base gila. Bang, sini bang. Sini jat. Bang, tolong dia jauh. Kalau lama jauh. Kalau lama saya no. Tadi tengok aku lari tu. Ada pokok jatuh tadi. Kau pasal tadi pokok jatuh tadi kan? Tiba-tiba je. Aku nampak macam benar-benar jatuh lagi. Jatuh tadi. Pokok. Kau tak nampak benda tu ada. Ram, kau tak pasal pun Ram. Memang mesti ada. Aku dah tak ada haji pun benar je dah kan. Tak nak tunggu apa lagi. Tak tunggu depan gigi kau. Tak ada buah apa pun. Ni datang mana juga ni bodoh. Ya, saya backup dia orang di belakang ni. Sebab ada yang muncul ni. Member kita, geng kita asap tu agak huru-hara sikit. Belah kiri tu. Oi, suara belah kiri. Apa kira? Turun sana dah. Bang, abang dengar tadi abang video. Dengar. Kan? Dengar. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Jam, dengar tak? Boleh tak? Diam. Tengok. Geng tengok geng. Memang agak berharga sikit. Saja kita sebenarnya asap ni saja je kita orang ajak. Kita layan, kita tengok dulu apa dia orang buat dia tadi. Nama dia je. Kau dengar apa tadi? Perempuan nangis betul. Okey, bermula tadi Asad nampak mata sebiji warna putih je. Apa? Putih macam putih susu, macam tahu macam cicai mani gajah besar je gini. Lepas tu bila aku suluk, Asad kata Ikram lari. Pokok tu jatuh banyak. Tak pelik ke? Mana ada angin datang mana nak ni? Asad tak jatuh. Tiba-tiba dia tu jatuh macam gitu. Orang sebelah tak nak. Jangan gitu bukan ada ilmu. Panggil je. Bye. Kau panggil adik. Aku tunggu Ikram. Mungkin dia seorang ni. Biar dia kena rasuk lah. Jangan. Biar kau kena rasuk lah. Jangan. Mulut kau cabut. Habis dia gila. Orang dah nampak dah. Lepas tu dengar perempuan nangis tadi. Ha itu. Ya. Yang tegur saya. Bukan masalah tegur mata putih. Satu je mata dia. Dan 1, dan 2, dan 3. Tapi naik view gila Berapa? Berapa view? 80 lebih. Dah masak lari tadi dah. Tapi memang betul pun. Tadi aku berdua kat situ dah kena dah. Tadi? Kena mula tadi. Dia buat apa? Perempuan lah. So perempuan? Daripada tadi kau dengar. Jom. Gagi kot. Janganlah. Semua. Anjing dah menyalak. Banyak bang. Aku nak panggil Ajib ni sebenarnya. Anjing dah menyalak geng. Anjing dah menyalak. Kat pokok ni dari tadi geng. Kat pokok ni tadi yang bunyi.
Pelik tu. Anjing nak menyala lagi kan? Anjing nak menyala. Saya dengan Ikram kembali. Siapa? Jangan call dulu, jangan call dulu. Mami call. Mami tengok dekat dalam grup. Mami ada tengok yang masa saya tadi yang saya baru masukkan. Ada saya masukkan nama ada dia tu tadi dia tak ada Feroz ada kat belakang tu. Mami tengok dalam grup. Yang tadi saya masukkan tu. Mami telefon dia kat depan dia. Feroz ada kat belakang. Feroz ada kat belakang. Asal bunyi apa? Asal tadi? Asal. Untuk bakau ni bahaya sikit betul. Ni memang bahaya tu. Sebab bakau kan dia tak sama macam hutan kampung biasa. Betul tak? Kurang, saya nak ke depan sekejap, saya nak ganti. Jom. Ganti orang. Biar Ijay dengan Ajib lah. Saya minta IJ dengan Ajib. Kau tak risau juga kau. Korang stay korang kan? Korang stay sekejap, saya ganti orang. Okay, geng. Dia pakai kopi ni kan? Biarkan. Sekejap tu saya ganti orang sekejap tu. Ini kita Saya ganti orang sekejap tu. Ajib dengan Ijay. Apa yang kau rasa tadi kan? Cerita sikit. Ha? Sekejap tu kepala saya sakit tu. Jangan. Gerak lu gerak. Kepala saya sakit. Sekejap sekejap. Baca kan? Sekejap kita balik ke base. Sebelah sikit. Sekejap lagi kita sambung balik. Mungkin Ajib atau Ijay explore. Assalamualaikum. Sekejap kan? Kita buat hujan nyanyi kat sini kan. Geng lain dah gerak.
Tinggal kita bertiga je kan. Geng lain tadi semua dah gerak. Ada yang paling batu dalam sungai. Kita try kucing ni bertiga geng. Dah mula ada bunyi-bunyi orang baling batu ni. Dah Akbar.
tak ada orang. Kalau nanti memang tak ada orang. Okay geng, tidak dengar macam-macam bunyi ni. Lampu kita pula buat geng. Okay geng, kita stop kejap. Nanti kita sambung.